Apakah maksudnya untuk jadi orang yang berbakat dalam bidang muzik dan juga nyanyian? Adakah mungkin anda sebenarnya ada bakat tapi anda sebenarnya tak tahu? Mungkin juga anda nak explore benda yang baru dan juga explore suara anda, manalah tahu boleh jadi superstar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Harith, doktor vokal anda. Dalam video kali ini kita akan bincangkan tentang asas nyanyian. Satu perkara yang ramai orang keliru. Apakah dia sebenarnya basic dalam kita mempelajari vokal dan belajar untuk menyanyi dengan lebih baik, menyanyi dengan lebih enjoy dan juga boleh release tension dengan cara yang betul dan bukan dengan cara yang menambah lagi tension pada diri kita. Sebagai konteks dalam perbincangan kita dalam video ni, saya nak anda faham yang sebenarnya vokal in general ataupun dalam pembelajaran vokal in general ada part-part ataupun ada level-level yang tertentu yang anda mesti faham dan anda boleh kenal pasti perbezaan dia. Ramai orang bila kita cakap tentang belajar vokal, mungkin dia fikir tentang pernafasan, ada yang fikir tentang kelas di mana kita belajar tentang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, nada, tempo dan sebagainya. Ada yang fikir dia belajar tentang vibrato dan juga certain styles of music dalam nyanyian. So, dekat manakah kita boleh letak pembahagian-pembahagian ni supaya kita boleh nampak ke semua kategori-kategori pembelajaran vokal secara lebih tersusun. Untuk anda faham tentang benda ni, saya bahagikan pembelajaran vokal kepada 3 bahagian ataupun 3 level yang saya namakan sebagai The Vocal Pyramid. Dan bila kita bayangkan piramid, kita boleh bayangkan bentuk 3 segi lah. Di mana bahagian bawahnya adalah foundation dan eventually akan membawa kepada level yang lebih tinggi, iaitu level-level yang lebih advanced. Di bahagian bawah Vocal Pyramid adalah asas nyanyian ataupun singing basics, di mana ia adalah merangkumi sebahagian daripada ilmu muzik ataupun teori muzik yang mesti anda tahu dan juga mesti anda mahirkan diri anda untuk memastikan anda boleh menyanyi dengan at least dengan betul. Tak semestinya dengan projection yang kuat dan projection yang epic yang sampai anda boleh masuk TV dan sebagainya. Tak semestinya. Tapi at least anda kena betul dulu singing basics in terms of nadanya, in terms of temponya, iramanya, supaya nyanyian anda tidak sumbang. Itu adalah singing basics. Satu foundation yang kalaulah anda suara semerdu Datuk Siti Nurhaliza sekalipun, kan, merdu, kualiti suara tu lembut, kualiti suara tu kadang-kadang boleh gagah dan sebagainya, tapi kalau anda tidak betul pada pitchnya, kalau anda salah pada key lagunya, tidak masuk dengan background musiknya, eventually nyanyian anda akan sumbang juga. Okay? So itu adalah singing basics. Di bahagian pertengahan adalah vocal technique. Vocal technique adalah di mana anda bila dah mahir pada singing basics, anda explore satu bahagian pada suara anda dan mempelajari suara anda seperti anda mempelajari sebuah instrumen. Jadi vocal technique adalah is all about mengenali suara anda sebagai sebuah instrumen dan bagaimana anda nak tweak certain parts pada suara anda ini supaya anda boleh project dengan kualiti yang anda mahukan. Vocal technique ini adalah sebenarnya tidak terhad pada nyanyian semata-mata. Kalau anda dalam journey untuk belajar menyanyi, anda perlu mahirkan singing basics kemudian vocal technique. Tapi kalau anda mempelajari vokal untuk kegunaan selain daripada perkara-perkara yang memerlukan kepada pitch yang tepat, iaitu nyanyian ataupun nasyid ataupun qasidah ataupun even bacaan Al-Quran secara bertaranum pun memerlukan kepada singing basics juga in terms of pendengaran anda. Okey, kalau anda belajar vokal untuk selain daripada kegunaan-kegunaan ni, sebagai contoh anda belajar vokal untuk lontaran suara. Okey, jadi anda tak perlu cover singing basics, tapi anda perlu belajar vocal technique. It's all about pernafasan anda, it's all about phonation vocal cords anda, penggunaan mod-mod yang betul untuk penghasilan suara anda dan juga resonance yang anda gunakan untuk menggunakan suara anda, melontarkan suara anda pada pitch yang berbeza-beza dan juga untuk kegunaan emosi yang berbeza-beza.
Okay, so itu adalah all about vocal technique. Di bahagian paling atas sekali dalam vocal pyramid kita adalah vocal style. Vocal style is all about bunga-bunga, lenggok-lenggok, vibrato dan juga small details. Nyanyian berdasarkan genre yang berbeza-beza. Inilah tempat di mana anda boleh explore lagi suara anda sebagai seorang individu dan mencari kekuatan tertentu pada suara anda untuk anda enhance dan juga highlight kelebihan-kelebihan ini untuk digunakan dalam persembahan anda dan untuk anda buat persembahan dengan lebih engaging. Dalam video ini kita akan bincangkan bahagian yang paling bawah iaitu singing basics. Asas-asas nyanyian yang mana inilah bila kita kata penyanyi yang berbakat, kebanyakan daripada penyanyi-penyanyi yang berbakat, mereka sebenarnya sudah pun ada satu foundation. Walaupun mereka tak sedar, tapi apa yang berlaku adalah mereka boleh mengenal pasti note dengan betul, mengenal pasti melodi dengan betul, mengenal pasti tempo dengan betul, seolah-olah ada satu, kita panggil musical sense dalam diri mereka, orang-orang yang berbakat ni, so that dia boleh latih lagi, dia boleh bina lagi bakat ini dengan mempelajari vocal technique dan juga vocal style. Untuk anda yang rasa anda belum berbakat, okay, saya tak nak sebut tak berbakat sebab sebenarnya anda belum lagi berbakat. Bakat ni adalah double edged sword sebenarnya, kan? Saya akui bakat ni memang ada, tapi saya rasa bakat adalah overrated. Orang yang berbakat sahaja yang dikatakan boleh belajar menyanyi dan sebagainya. Zaman kita sekarang ni dah pun banyak kajian-kajian dan juga ilmu yang kita tahu tentang vokal, tentang nyanyian, tentang ilmu muzik dan sebagainya, dan ada pedagogi-pedagogi tertentu, kaedah-kaedah pengajaran tertentu yang kita boleh gunakan untuk melatih this musical sense pada diri kita. Manalah tahu lepas ni anda pun boleh menyanyi juga dan menjadi orang yang berbakat juga. Okay? Jadi when it comes to singing basics, ada 3 bahagian yang kita perlu dapatkan dan kita perlu tahu untuk memastikan kita mempunyai singing basics yang kukuh. Yang pertama sekali adalah mindset ataupun musical mindset. Di mana pemikiran kita sebagai seorang penyanyi, adakah kita mempunyai mindset sebagai seorang musician ataupun kita punya mindset singing is not for me, kita punya mindset bila kita menyanyi kita akan jadi segan, orang akan gelakkan kita dan sebagainya. Dekat manakah mindset kita? Ini akan menentukan pembelajaran kita, sama ada anda boleh pursue ataupun anda akan menyerahkanlah. Itulah mindset yang pertama. Yang kedua adalah melody. Okay, mengenal melody dan juga nada ataupun melody mastery. It's all about mengenal bunyi-bunyi pada pitch yang betul, membunyikan bunyi-bunyi pada pitch yang betul dan juga mengenal pasti key lagu dan berada pada key yang sama walaupun anda menyanyi secara a cappella. A cappella maksudnya muzik yang tidak ada background lah. Maksudnya nyanyian vokal tanpa background music. Okay, so itu adalah melody. Dan bahagian yang ketiga, part yang ketiga dalam singing basics adalah tempo ataupun rhythm. Okay? Rentak. Anda boleh mengikut rentak pada muzik dengan cara yang betul. Anda tahu kat mana nak masuk, anda tahu dekat mana nak berhenti, anda tahu dekat mana nak sambung. Semuanya anda boleh dapat masuk sense di dalam diri anda sebagai satu musical sense. Okay, so ini adalah 3 bahagian kita akan discuss sepanjang video kita kali ini. Dan apa yang saya nak anda faham, okay, ada satu perkara yang anda mesti faham at the heart of singing basics. Okay, kita dah ada 3 bahagian tadi kan. Tapi at the heart of it, anda perlu ingat bahawa melatih singing basics adalah belum lagi melatih suara sebenarnya. Sebab melatih singing basics adalah sebenarnya melatih telinga anda. Kebanyakan, ataupun saya boleh katakan semualah, semua musician, apa yang common pada musician ni adalah mereka mempunyai telinga yang tajam. Mereka aware, mereka cekap dalam mengenal pasti bunyi-bunyi dan mengenal pasti pitch yang berbeza-beza. Orang yang tak biasa dengan benda ni, bila saya tanya pitch, bila saya dah tanya 2 pitch yang berbeza, mana yang lagi tinggi, mereka akan tak sure. Mereka akan, oh tak tahu. Nampak macam sama je. Tapi bila saya suruh dengar betul-betul,
barulah dia boleh kenal pasti. Oh, rupanya ada satu pitch yang tinggi, ada satu pitch yang rendah. Sebab tu, saya selalu sebut, tone deaf sebenarnya is not a real thing. Kalau anda boleh dengar bunyi betul-betul dan anda boleh kenal pasti mana bunyi yang lagi tinggi, mana bunyi yang lagi rendah, maka anda sebenarnya tidak tone deaf. Sebab anda boleh kenal pasti tone tu. Anda boleh kenal pasti ada pitch yang lagi tinggi, ada pitch yang lagi rendah. Okay? Mana rendah, mana tinggi, benda tu perlukan kepada latihan. Tapi eventually apa yang anda nak buat adalah cycle ni. Okay? Cycle ni yang saya nak ajar pada anda semua. Yang pertama sekali, untuk anda mempunyai a good musical sense, anda kena ingat anda perlu latih telinga anda untuk listen properly. Dia berbeza dengan hear. Hear, mendengar, dan juga listen. Kedua-duanya mendengar. Tapi dalam bahasa Inggeris, listen membawa maksud mendengar dengan teliti. Listen instead of hear. So, bila anda dengar muzik, adakah anda hearing music ke ataupun anda listening to music? Jawapannya adalah anda listening. Anda perlu dengar dan perhatikan betul-betul pitch dia. Ada pitch yang tinggi, ada pitch yang rendah, ada yang lompat naik atas, ada yang tiba-tiba lompat turun bawah. Semua ni anda perlu masukkan ke dalam awareness anda. Cakap tentang awareness. Step kedua, selepas daripada anda listen adalah anda nak dengar balik bunyi yang anda dah dengar tadi tu, masuk ke dalam apa yang dipanggil sebagai mind's ear. Telinga minda kita. Bukan setakat kita dengar, listen dekat telinga saja, kita kena masuk ke dalam telinga minda kita. Saya bagi contoh. Kalau saya bagi anda a triad, 3 bunyi yang membentuk chord C, C major. Dan saya buat triad 1, 2 dan 3. Apa yang saya nak anda buat adalah anda dengar balik bunyi ni. Bila anda dengar, sekarang ni saya dah tak tekan dah bunyi tadi, tapi saya nak anda recall balik. Recall balik bunyi tadi di dalam kepala anda. Boleh tak anda dengar balik? Cuba dengar balik. Anda sepatutnya kena recall balik seolah-olah anda macam menghafal. Kan? Kalau anda hafal buku ke, hafal Quran ke, anda boleh recall balik kan? Sekarang saya nak anda recall balik bunyi yang sama, pitch yang sama, based on apa yang saya dah tekan tadi. Saya buat sekali lagi. Recall balik. Dan kalau anda boleh recall balik, anda boleh dengar dalam kepala anda ketiga-tiga bunyi, maka ini bermaksud bunyi tadi dah pun masuk ke dalam mind's ear anda. Okey? Step ketiga. Selepas anda dah dengar bunyi tadi, dalam mind's ear anda, apa yang anda nak buat seterusnya adalah anda nak execute ataupun anda nak mimik bunyi tadi. Anda nak buat balik bunyi tadi menggunakan suara anda dan memastikan pitch yang anda nyanyikan itu adalah sama dengan pitch yang anda dengar di dalam mind's ear anda. So kalau anda dah dengar tadi, da da da, itu adalah saya mimik bunyi tadi. Da da da, betul tak? Sama kan? Da da da. Kalaulah anda dengar bunyi, tapi tiba-tiba bila anda nak cuba buat, anda buat dekat tempat lain. Da da da. Nampak tak? Dia tak masuk tau. Dia, anda sepatutnya buat kat sini. Tak apa, anda buat dekat tempat lain. So, anda kena pastikan apa yang anda dengar, anda boleh execute exactly pada pitch yang sama. Inilah yang dinamakan sebagai ear training. Bukan sekadar mendengar sahaja, tapi mimik dan execute menggunakan suara anda pada pitch yang sama yang anda dah pun dengar. Jadi ini adalah basic penting yang anda mesti tahu untuk anda terapkan di dalam ear training sepanjang Singing Basics punya journey. Kita masuk pada poin kita yang pertama ataupun bucu yang pertama pada Singing Basics, iaitu musical mind setting. Pernah tak anda rasa anda ni bukan seorang penyanyi? Anda rasa menyanyi ni adalah untuk mereka yang berbakat? Anda rasa kalau anda menyanyi, orang akan gelakkan anda? Anda rasa kalau anda nyanyi, suara anda akan pecah? Kalau anda rasa menyanyi is not for you, kan? It's just for somebody yang Allah Ta'ala dah bagi anugerah sahaja, that's it, full stop.
Pernah tak anda rasa macam tu? Kalau anda rasa macam tu, maksudnya anda ada problem pada your musical mind setting. Mindset ni adalah sebenarnya your opinion sahaja. Anda punya pendapat semata-mata. Dan boleh jadi pendapat anda ada sisi yang berbeza. Sebab itulah, untuk anda develop musical mindset anda, anda kena kenal pasti dulu apa yang menyebabkan anda fikir anda tidak berbakat. Mungkin anda dulu masa kecil, anda pernah menyanyi, anda pernah tergelincir suara ke dan sebagainya, orang dengar dan orang ejek anda, menyebabkan anda fikir daripada anda kecil sampailah sekarang anda percaya yang anda bukan seorang penyanyi, menyanyi is not for you. Mungkin masa anda kecil, anda pernah jerit-jerit dekat rumah nak menyanyi tapi parents anda marah-marah dan anda tak berani dah untuk menyanyi selepas daripada itu. Boleh jadi anda dulu menyanyi tapi anda pernah ada satu pengalaman perform di hadapan orang dan anda mendapat malu daripada persembahan tersebut. Mungkin suara anda pecah, mungkin key anda salah, mungkin tempo anda lari, mungkin it's a disaster. Dan selepas daripada benda tu saja anda decide, you know what, forget about it, it's not for me, dan anda give up. Apa yang saya nak sampaikan pada anda adalah your mindset sebenarnya adalah result daripada pengalaman anda. Setiap orang pengalaman berbeza-beza dan bagaimana pengalaman itu membentuk mindset anda, dia akan develop sedikit lagi demi sedikit. Kalau anda berpengalaman dengan pengalaman-pengalaman yang positif sebab tu menyanyi dan anda develop from that, anda nyanyi lagi dan anda experience lagi benda-benda yang baik dan positif berkenaan dengan nyanyian, dan daripada situlah anda boleh dikatakan sebagai berbakat. Tapi kalau anda pernah mendapat experience yang tidak baik dengan nyanyian dan anda develop lagi based on that particular mindset dan juga thinking, maka daripada situlah anda eventually menganggap diri anda tidak berbakat. So apa yang saya nak sampaikan pada anda, whether you can or you cannot, you are right. Maksudnya apa? Anda berpendapat anda boleh buat ataupun anda berpendapat anda tidak boleh buat sesuatu benda, dalam konteks kita menyanyi, you are right. Anda memang kedua-duanya betul. Sebab itu adalah pandangan anda. Tak ada sesiapa pun boleh sangkal pandangan anda. Anda rasa anda boleh buat ke? Anda rasa anda tak boleh buat ke? Dua-duanya betul. Apa yang memberikan perbezaan adalah anda nak pilih untuk percaya mana satu. Itu adalah up to you. Jadi, kalau anda dah boleh kenal pasti dekat manakah pengalaman-pengalaman lampau anda berkenaan dengan nyanyian yang memberikan kesan kepada bagaimana anda ada mindset tertentu when it comes to music dan juga nyanyian, anda sebenarnya boleh tweak pemikiran ini dengan introducing a new set of mindset dan memperkenalkan daily affirmations. Katakan orang pernah gelakkan suara anda sebab orang kata suara anda tak sedap. Anda boleh tweak pemikiran itu bahawa anda boleh kata suara saya adalah unik. Instead of anda percaya bahawa suara anda tak sedap, anda boleh kata suara saya adalah unik. Setiap orang suara unik. Dan tak ada sesiapa pun boleh sangkal statement tersebut. Dan bila anda tukar that statement, anda sebenarnya menukar statement itu dalam ke arah yang lebih positif tanpa menafikan bahawa suara anda berbeza daripada orang lain. Certain orang mungkin tak suka suara anda, tapi anda unik. Okay? Bila unik, you can do whatever you want dengan suara anda sebab it's all about different anatomical punya perbezaan, you know. Anda tinggal nak belajar benda-benda yang betul saja. Ataupun mungkin juga anda pernah merasakan menyanyi ini sia-sia. Anda ada pengalaman, anda rasa menyanyi ini adalah satu benda yang sia-sia. Okay? Anda boleh tukarkan that belief, kepercayaan tersebut kepada mencari dekat manakah sisi-sisi positif yang anda boleh gunakan daripada aktiviti menyanyi. Sebagai contoh, inilah satu fakta, menyanyi akan menaikkan oksitosin di dalam badan anda, hormon oksitosin yang memberikan a feel good feeling dan merendahkan hormon kortisol yang mana ia adalah associated dengan stres. So bayangkan kalau anda boleh merendahkan kortisol, membuang stres daripada diri anda dan menaikkan oksitosin, a feel good feeling, especially bila anda menyanyi bersama dengan kawan-kawan, ini akan merapatkan hubungan. Ya, oksitosin is a bonding hormone juga. So boleh merapatkan silaturahim even. So macam mana mungkin menyanyi itu boleh jadi satu benda yang tidak bermanfaat? Betul tak? So inilah caranya bagaimana anda nak
cuba mencari satu sisi yang baru pada kepercayaan anda. Seolah-olah kita boleh bayangkan satu gelas yang separuh penuh dan juga separuh kosong. Anda nak cari, kalau selama ini anda hanya percaya gelas ini separuh kosong, anda nak cari apakah statement lain yang anda boleh cari supaya anda yakin bahawa gelas ini separuh penuh. Okey, so itu adalah berkenaan dengan mind setting. Sangat-sangat susah sebab saya pernah ada student yang mana saya memang suspect, okey, student ni dia ada masalah mindset. Dia dah tahu daripada awal lagi. Dia kata dia ni adalah tone deaf. Oh, saya ni tone deaf, boleh ke saya train suara saya? Saya take the challenge dan bila saya coach this particular person, saya suruh dia buat bunyi-bunyi tertentu. Awal-awal memang salah, kan? Tapi as I coach dia, apa yang berlaku adalah at one point dia dah boleh follow melodi yang betul. Tapi apa yang berlaku selepas daripada itu? Dia gelak. Dia gelak dan dia rasa macam kebetulan, that's not really me, you know. So ini yang berlaku apabila kita tidak memasang mindset yang betul. Sebab kalau anda tak pasang mindset yang betul, anda belajarlah betul macam mana pun, anda akan sabotage diri anda balik. Anda akan rasa macam kebetulan, I cannot really do that sebenarnya, tapi you know, kadang-kadang jadilah kan, tapi sebenarnya saya tak boleh. Anda akan sabotage balik diri anda. Anda belajar macam mana pun, anda akan kembali pada tempat yang sama. So that's why sangat-sangat penting betulkan mindset anda. Have a good mindset about music, about singing. You can even fikir yang anda boleh buat duit dengan music. Anda boleh jadikan benda ni sebagai kerjaya anda. Even. Okay, so supaya anda boleh bergerak in the right direction. Okay, so itu adalah berkenaan dengan musical mindset. Okay, agak simple, agak pendek tapi sangat-sangat penting. Sekarang ni kita nak masuk ke dalam part yang kedua dalam Singing Basics. Selepas kita dah cover part mindset, antara perkara yang sangat-sangat penting when it comes to singing, benda yang akan menentukan sama ada anda boleh menyanyi pada pitch ataupun menyanyi secara flat ataupun sharp ataupun pitchy, lari pitch ataupun even lari key. Pernah dengar tak perkataan-perkataan ni? Lari key, lari pitch, lari tone, tak betul, sumbang. Antara benda yang paling utama adalah anda kena kenal pasti tone dengan betul. Ataupun tone ni ada banyak maksud sebenarnya, tapi apa yang saya rujuk dekat sini adalah tone in terms of pitch bunyi. Setiap bunyi ada pitch dia. Dengar Setiap key pada piano yang saya tekan tadi, setiap bunyi tu mempunyai pitch yang tersendiri. Antara perkara paling awal yang anda boleh buat kalau anda rasa anda memang sangat-sangat tidak berbakat lah, anda rasa anda tone deaf, apa yang anda boleh buat adalah anda boleh dengar dua bunyi dan anda kenal pasti manakah bunyi yang lebih tinggi pitch dia. Okay, kita akan buat sama-sama. Okay? So apa yang saya akan buat adalah saya akan buat dua bunyi secara random dan saya akan tekan satu persatu dan anda kena teka manakah pitch pada bunyi yang saya tekan yang lebih tinggi pitch dia. Lebih tinggi maksudnya lebih nyaring tau. Bunyi dia lebih kecil. So kalau saya boleh swipe daripada piano ni, daripada bawah sampai atas, dia akan bunyi dia daripada bunyi yang garau dan berat dan besar kepada bunyi yang sangat-sangat halus. Okay? So daripada bawah. Okay, nampak tak? So daripada bawah dia sliding ke atas. So anda boleh kenal pasti dekat situ ada perubahan pada pitch. So bila saya pergi ke arah lebih kanan pada piano, bunyinya lebih tinggi pitch. Bila saya pergi ke arah sebelah kiri piano, bunyinya lebih rendah pitch. Cuma apa yang anda perlu tahu adalah pitch ni adalah relatif. Bila saya kata sesuatu pitch itu rendah, saya relate sebenarnya dengan pitch yang lebih tinggi daripada dia. Okay? So ini adalah relatif punya training yang anda nak latih pada pendengaran anda. So saya akan bunyikan dua bunyi. Okay, saya akan bunyikan dua bunyi. Saya nak anda teka manakah bunyi yang lagi tinggi. Anda teka dulu, kemudian baru saya akan bagi jawapan dia.
Manakah pitch yang lagi tinggi? Pertama ke yang kedua? Sekali lagi. Cuba dengar dulu dan cuba untuk jawab. Jawapannya adalah pitch yang pertama. Kalau anda jawab pitch pertama tu lebih tinggi bunyi dia, maka anda betul. Kalau anda rasa bunyi yang kedua tu lebih tinggi, maka anda salah. Kalau anda salah, kita cuba lagi. Saya bagi dua bunyi ni. Manakah pitch yang lagi tinggi? Pertama ataupun bunyi yang kedua? Jawapannya bunyi yang kedua. Kita cuba lagi dengan pitch yang lebih rapat. Pitch manakah yang lagi tinggi? Adakah bunyi yang pertama ataupun bunyi yang kedua? Jawapannya adalah bunyi yang pertama. Okey, kita pergi rapat lagi. Cuba anda teka manakah bunyi yang lagi tinggi? Manakah bunyi yang lagi tinggi? Jawapannya adalah bunyi yang kedua. Last one. Manakah bunyi yang lagi tinggi? Cuba kenal pasti bunyi pertama ke bunyi yang kedua yang lagi tinggi? Jawapannya adalah bunyi yang pertama. Okay, so that is how anda boleh latih. Ini paling asas tau. Kalau anda rasa memang anda tone deaf, anda boleh start dengan latihan mengenal pasti pitch ni. Okay, jadi sekarang ni, our next step adalah anda boleh buat pitch dengan cara yang betul pada pitch yang sama dengan apa yang anda nak. Ini adalah apa yang kita dah bincang tadi berkenaan dengan ear training, betul? Kita dengar, masuk dalam mind's ear dan juga kita execute balik. So, kita akan ambil bunyi-bunyi secara terpisah-pisah lah. Dan untuk lelaki, anda boleh follow mungkin dekat sini lah. Kalau saya tekan satu bunyi, anda boleh dengar dulu, make sure masuk dalam kepala anda, and then anda sebut la, la. Saya akan bagi pitch yang seterusnya. La. Make sure anda punya pitch tu sama. Dia akan bunyi, dia akan klik masuk. Kalau anda rasa la, bunyi dia salah kan? Bunyi dia lebih tak masuk lah kan? Dia bunyi noise, dia tak bunyi harmoni. Okay, so anda nak cuba dapatkan the same thing. Tapi apa yang saya nak anda buat adalah anda jangan rush, jangan terus buat. Okay, some of you mungkin boleh terus buat. Kalau anda masih struggle dan anda tak sure, anda take your time untuk recall balik bunyi itu dalam kepala anda. Make sure boleh dengar balik dulu, baru anda buat. La. Kalau lebih tinggi, recall dulu. La. Itu adalah step kedua untuk anda mengenal pasti pitch yang betul dan mengenal pasti pitch tu yang anda dengar boleh dapat, anda boleh hasilkan, anda boleh mimik bunyi yang sama dengan suara anda. Okey, seterusnya kita akan bincangkan tentang, ini kita masih lagi dalam tajuk melodi. Melodi lagu sebenarnya ada basic dia. Dia ada dia punya asas dia pada setiap lagu. Okey, so asas ni adalah dinamakan sebagai key. Key lagu kebiasaannya tidak berubah daripada awal sampai akhir. Ada certain cases lagu tu berubah key. Boleh juga. Okay, tapi kita nak ambil satu contoh yang mudah sahaja. Key lagu adalah terdiri daripada huruf dan juga sama ada dia major ataupun minor. Sebagai contoh, kalau saya ada bunyi do re mi fa sol la ti do. Ini adalah pada key C major sebab kita menggunakan scale C major. Scale ni maksudnya a series of sounds, tone-tone bunyi yang berbeza-beza yang disusun in a way that dia menghasilkan satu culturally accepted sound. Okay, so in terms of basic western music kita kena tahu dua, iaitu major dan juga minor. Minor sebenarnya ada dia punya pembahagian dia lagi, tapi kita just nak tahu a basic minor scale lah. Major dan juga minor. So kalau untuk major, bunyinya adalah
Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ataupun kalau kita kat bawah, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Nampak? So, kebolehan anda untuk menghasilkan pitch yang sama. Okay, tadi kita tengok satu persatu kan, tapi sekarang ni perubahan daripada satu pitch kepada satu pitch yang lain mestilah tepat. Anda mesti kena landing dekat tempat tu. Kalau kita guna C major sekali lagi, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kalau anda nyanyikan satu pitch je salah, do, re, mi, dah lari dah key anda. Anda dah lari pitch dah. Sebab anda sepatutnya do, re, mi, do, re, mi. Tapi anda buat do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi. Nampak? Kebolehan anda untuk berada pada pitch yang tepat sesuai dengan key lagu akan menentukan sama ada anda akan lari pitch ataupun anda akan berada pada pitch lagu. Okey? So apa yang anda nak latih untuk perkara ni adalah anda boleh buat latihan do, re, do. Okey, ataupun one to one. Some of you mungkin biasa dengan perkataan do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, dan anda boleh just gunakan solfege macam itulah. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kalau anda tak biasa, anda boleh just kira 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan apa yang kita akan buat dalam latihan ini adalah anda nak beralih. Okey, kita tak akan terus buat do, re, mi, fa, sol, la, ti, do 1 sampai 8. Tak, kita akan buat satu persatu. Setiap kali kita ulang, kita akan tambah satu nombor. Sebagai contoh, kalau kita nak gunakan C major, saya akan start dengan do. Satu bunyi saja. Habis satu bunyi, kita akan buat dua bunyi. Do, re, do. Balik semula. Naik, turun semula. Habis dua bunyi, kita akan masuk pada 3. Do, re, mi, re, do. Habis 3, 4 pula. Do, re, mi, fa, mi, re, do. Seterusnya, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Dah 5, kita masuk pada 6. Do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Habis 6, kita masuk 7. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Habis 7, kita masuk sampai 8. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Anda boleh juga buat untuk dengan kiraan nombor 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, so itu adalah ini adalah dipanggil sebagai solfege tau, pergerakan daripada satu bunyi kepada satu bunyi yang lain menggunakan interval yang betul, menggunakan jarak yang betul pada bunyi itu. Okey, so anda boleh buat major saja dulu, minor you can do it later, but yang paling basic anda boleh buat major pun is good enough already. Okey, so itu adalah berkenaan dengan melody dan juga key ataupun scale. Sekarang ni anda nak cuba juga kenal pasti kalau anda boleh menghasilkan scale dengan mendengar chord. Apa dia pula chord ni? Chord ni adalah, kalau tadi kita dah buat do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okey, ataupun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita guna nombor lah, senang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya ambil bunyi yang pertama, bunyi yang ketiga dan juga bunyi yang kelima, dan saya tekan ketiga-tiga bunyi ini serentak, dia akan menghasilkan C major chord. Okey. Tugas anda sebagai seorang pelajar vokal, anda nak menghasilkan
bunyi scale C major, do re mi fa sol la ti do tadi tu ataupun 1 2 3 4 5 6 7 8, bila anda dengar hanya 3 bunyi saja. Faham ke? Cuba try Anda dengar chord ni je. Anda boleh buat do re mi fa sol la ti do. Katakan saya tukar key dia. Do re mi fa sol la ti do. Kan? So saya hanya buat 3 nada saja. Tapi anda dah boleh kenal pasti. Okey, chord dekat sini dan saya punya skill adalah do re mi fa sol la ti do. Macam mana kalau saya tukar lagi? Kita buat dekat sini Do re mi fa sol la ti do. Nampak? So, kebolehan anda untuk teka scale yang terlibat bila anda hanya mendengar 3 bunyi chord, itu adalah satu latihan, satu ear training yang bagus untuk anda mengenal pasti. Okay, bila ada perubahan key pada lagu, anda boleh follow perubahan key tersebut. Sebab anda dah tahu dah, okay, chord dah berubah macam ni, anda hanya ikut melodi sekian. Okay, so itu adalah bagaimana anda boleh melatih melodi ataupun melatih kebolehan anda untuk mendengar bunyi-bunyi dengan betul dan supaya anda lebih peka dengan bunyi. Selepas daripada ini, setiap bunyi yang anda dengar, cuba anda dapatkan pitch dia. Kan? Sebagai contoh, kalau saya dengar bunyi, saya boleh cuba top. Itu kat situ ada pitch sebenarnya. Top. Kalau saya buat bunyi tap. Kat situ pun ada pitch dia. Saya nak anda cuba untuk peka dengan bunyi-bunyi ni dan cuba dapatkan satu pitch pada bunyi. Tap. Sama tak? Dia lebih tinggi lah bunyi tu, tapi dia adalah pada tone yang sama, walaupun dia berbeza oktav tapi tone yang sama. Tap. Okey, itu adalah bagaimana anda nak jadi lebih peka dengan bunyi dan supaya anda boleh melatih telinga anda, melatih even diri anda supaya lebih musical. Sekarang ni kita masuk pada tajuk yang ketiga, iaitu tempo. Macam manakah cara untuk anda melatih tempo dengan betul? Katakan anda selalu lari tempo. Anda kira tempo, tiba-tiba lari balik. Anda fokus pada mengira tempo, lagi anda kira, lagilah anda lari dalam nyanyian anda. Okey. Apa yang saya nak anda fokus dalam mengenal pasti tempo ni adalah apa yang dipanggil sebagai time signature ataupun meter. Okay, kalau anda pernah tengok dalam sheet music, orang tulis muzik atas kertas tu kan, biasanya dia akan start dengan nombor dulu. Ada 2 nombor, satu nombor atas, satu nombor bawah. Kebiasaannya ada 2 yang common lah, iaitu 3-4 ataupun 4-4. Saya nak anda fokus pada nombor atas. Kalau nombor atas tulis 3, in terms of 3-4 kan, nombor atas ni adalah 3. Maka 3 tu maksudnya apa? 3 tu bermaksud dalam setiap measure lagu ni dipanjang kan. So bila dipanjang, dia kena bahagikan mengikut measure, pembahagian dia. Dalam satu measure, kalau time signature ataupun meter tadi adalah 3-4, maksudnya 3 tu merujuk pada jumlah beat yang ada dalam sesuatu measure. So kalau anda ada 3, maksudnya kiraannya adalah 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Okey? Sebab tu kalau anda hanya kira semata-mata kira, anda tak akan dapat sebab anda tak tahu measure-nya dekat mana. Sebab bila anda dah bahagikan mengikut measure, anda tahu dalam lagu ni ada 3 beat per measure, anda kena kira the first beat ni sebagai beat yang kuat ataupun strong beat. Anda kena kira 1 2 3 1 2 3. Ada kena ada accented punya penekanan pada beat yang pertama. Dan kebiasaannya lirik-lirik yang masuk pada beat yang pertama ni adalah bahagian-bahagian penekanan pada lagu. Kita bagi contoh Kalau anda nak, kita ambil contoh yang mudah sahaja. Kita ambil lagu Happy Birthday to You. Happy Birthday to You menggunakan meter 3-4. Okay, so kita akan kirakan Happy Birthday to You. Kalau kita nak lebih mudah lah, saya akan ketuk pada perfume saya ni. Okay, kita boleh dengar bunyi
Dan itu adalah untuk beat yang pertama. Untuk beat yang kedua dan ketiga, saya akan ketuk dekat piano saya. Beza tak bunyi dia? So, kalau anda dengar bunyi, itu maksudnya saya pada beat yang pertama. Kalau saya ketuk pada piano, ini mewakili beat yang kedua dan juga yang ketiga. So, kalau kita nak nyanyikan lagu Happy Birthday to You, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, anda kena ada a sense of that 1, 2, 3, 1, 2, 3 at the back of your mind. Cara untuk anda latih benda ni adalah setiap kali anda dengar lagu selepas ni, anda kenal pasti dulu apakah time signature lagu tersebut, apakah meter lagu tersebut. Yang ni anda boleh just Google ataupun tanya ChatGPT je lah. Apakah meter untuk lagu When a Man Loves a Woman sebagai contoh kan. Apakah time signature dia? Dan anda dah dapat time signature dia, anda nak cuba untuk kira. Setiap kali anda dengar, saya nak anda tap. Okay? Kalau boleh, cuba dapatkan satu perbezaan. Manakah beat yang pertama, manakah beat yang kedua dan ketiga. So, kalau anda tak ada alat, anda boleh tepuk untuk beat pertama dan anda boleh tepuk peha anda untuk beat yang kedua dan juga ketiga. Sama juga, kalau time signature ataupun meter lagu adalah 4/4, okay, nombor atas adalah 4, nombor bawah adalah 4. Kita nak fokus pada nombor atas. Nombor atas adalah 4, maksudnya dalam satu measure ada 4 beat. Okay, so dia instead of 1, 2, 3, 1, 2, 3, dia akan jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, contoh mudah adalah Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kita semua. Allah selamatkan kamu. Nampak tak? Macam mana kita boleh menjaga tempo kita dengan mengenal pasti meter lagu. Make sure anda latih benda ni. Bila setiap kali anda dengar lagu, cuba untuk tap. Dan cuba untuk tengok kalau anda boleh follow tap tu dengan betul, tanpa lari, tanpa rasa macam, betul ke aku tap ni kan? Anda kena betul-betul dapatkan supaya anda dapat dia punya ni. Kalau anda tak sure, make sure you have somebody to coach you. Okay, kalau anda mencari coach untuk belajar vokal, anda boleh join kelas vokal online di mana saya buat kelas secara setiap minggu bersama-sama dengan Vocal Gym, di mana anda boleh akses kepada latihan-latihan vokal yang telah pun disediakan untuk anda melatih suara anda, melatih musical sense anda setiap hari, setiap masa mengikut jadual sesuai untuk anda. Okay, kalau anda mencari kelas seperti ini, anda boleh tengok link dalam description. Saya ada sertakan link untuk anda daftar di sana. Okey, so kita dah pun cover tentang ketiga-tiga aspek penting untuk singing basics. Yang pertama adalah musical mind setting, yang kedua adalah melody mastery, dan yang ketiga adalah rock the rhythm. Okey, anda dah kuasai ketiga-tiga benda ni, insya-Allah you are well in your way untuk belajar dengan lebih advance lagi. Kan, it's time to learn your voice as an instrument pula. Anda dah boleh dengar dengan baik, anda boleh hasilkan dengan baik. It's time to project dengan betul. Okay, so next step adalah belajar vocal technique yang insya-Allah kita akan cover dalam video yang lain. Saya harap video ini bermanfaat untuk anda dan anda boleh cuba untuk latih dulu sendiri. Kalau anda perlukan coach, anda perlukan bimbingan, make sure tengok dalam description. Anda boleh mendaftar kelas vokal online di mana saya kendalikan kelas vokal setiap minggu bersama-sama dengan student saya, dan juga anda akan dapat akses The Vocal Gym. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.